Cuba kau bayangkan, kau dah bazirkan semua masa dalam hampir setahun. Kau letak effort untuk belajar bersungguh-sungguh untuk dapat result exam yang kau nak. Tapi bila hari peperiksaan je, tiba-tiba otak kau jadi blur. Soalan-soalan senang kau tak dapat menjawab. Jadi pada masa itulah kau mula panik dan mula membazir masa dan tertanya-tanya, adakah masa kau bazirkan ini bermanfaat atau tidak. Ada je banyak study method yang kau boleh guna untuk tingkatkan lagi performance dalam exam. Tapi ada satu teknik yang ramai orang tak bagi tahu, which aku akan share dalam video ni. Jadi teknik ini dipanggil visualisasi, di mana teknik ini boleh boost kau punya keyakinan dalam exam. Dan lagi menarik, teknik ini juga digunakan oleh atlet seluruh dunia untuk improve lagi daripada performance. Jadi dalam video ni aku akan tunjukkan 3 cara untuk guna visualisasi ni. Langkah pertama dalam visualisasi ni iaitu tetapkan matlamat yang jelas. Aspek apa yang kau nak improve dalam exam, tak kira kau punya tulisan ke, kau punya level sebelum exam ke, kau punya pengurusan masa ke, apa-apa maklumat pun kau kena letak maklumat tu dalam kepala otak kau untuk buat visualisasi ni. Langkah kedua pula iaitu kau bayangkan diri kau dah berjaya. Kau bayangkan, oh, aku dah lulus 11A dalam SPM. Oh, aku dapat tawaran daripada University Oxford. Dan sebab apa? Kesannya ini boleh menyebabkan kau takut gagal dan kau bertekad nak lulus juga. Sebab kau takut gagal kan? Dan juga langkah terakhir iaitu ulang visualisasi yang sama. Dan kau tak perlu buat benda ni setiap hari. Kau cuma buat sekerap yang mungkin. Okay? Ini dia tip lain yang amat jarang disebut, iaitu kau punya diet ketika hari peperiksaan. Yang penting jangan makan makanan karbohidrat. Maksudnya kau tak boleh makan nasi, kau tak boleh makan mi. Yang paling penting, jangan makan gula. Percayalah aku. Sebab makan makanan karbohidrat ni boleh affect kau punya peperiksaan secara negatif. Jadi daripada kau makan karbohidrat dengan bergoreng ni, lebih baik kau ganti dengan makanan-makanan yang berprotein dan juga sayur-sayuran. Kalau buat sarapan lagi bagus. Dan korang boleh je makan nasi ke mi ke gula, boleh lah. Tapi cuma kurangkan. Dan ada satu perkara lagi yang ramai orang tak beritahu kat kau untuk lulus exam, iaitu kata-kata dalam diri. Dia macam kau bagi motivasi kat diri kau sebelum exam. Dan ini juga boleh takut kau untuk gagal dan kau rasa Aku kena lulus! Aku kena lulus! Dan akhir sekali, beberapa hari sebelum masuk exam final, kau bacalah buku catatan dengan buku teks sekali. Dan kau pastikan jangan miss apa-apa pun isi-isi yang penting yang akan ada dalam exam. Kesimpulannya, kalau nak lulus exam ni, bukan setakat belajar bersungguh-sungguh je. Kena jaga adab, kena jaga solat, kena sopan dengan bapak, sopan dengan guru-guru. Sebab kalau ada ilmu banyak tapi sopan tak ada gunanya. Dan insyaAllah mungkin kau akan dapat result yang cantik dan kau akan ada kejayaan yang bagus pada masa hadapan. Jadi kepada batch 08 yang tengah tengok video ni, semoga good luck dalam SPM bulan 11-12 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.